Bos Ivo, saya nak minta cuti. Kenapa ni? Ayah saya jatuh. Ada dekat hospital sekarang. Serius tak? Agak serius. Saya nak pergi hospital tengok dia sekarang. Bos, klien dah sampai. Okey, saya tahu. Awak pergi hospital sekarang pun tak dapat bantu apa-apa. Awak pergi settlekan klien ni dululah. Bos Ivo, saya... Baiklah. Okey. Cik boleh duduk dulu. Okey. Material cermin mata kita sangat tahan peluh, terutama untuk customer kita yang kuat berpeluh macam Encik. Kerja bawah matahari dengan cuaca sekarang. Saya percaya cermin mata yang berkualiti macam ni sangat sesuai untuk Encik. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Akak, operesen ayah sangat lancar dan berjaya. Terima kasih sangat kat bos awak. Ying, tolong saya uruskan satu perkara. Dia bukan saja cari doktor terbaik di bandar, dia juga membayar kos perubatan. Awak patut berterima kasih kat bos awak. Bos Ivo. Terima kasih. Jom! Nak pergi mana? Hospital!